Okey, Alhamdulillah. Selesai lagi satu kes Abang Syahril dengan customer di kedai pajak belakang ni. Okey, ni di sekitar Bandar Seri Permaisuri lah, Ceras. Okey, Abang Syahril nak maklumkan Abang Syahril bersama dengan Kudani Jewels adalah merupakan pembeli emas dan juga surat pajak nombor 1 di Malaysia. Jadi kepada anda yang berada di sekitar Bandar Seri Permaisuri, Bandar Tun Razak, Salak Selatan, Sungai Besi, KL lah amnya. Kami membeli emas anda pada harga tinggi. Jadi kepada anda yang ada emas patah, emas rosak, emas lusuh, emas bengkok, silver, dinar semualah, gold bar, kami beli dengan harga tinggi. Urusannya telus, depan-depan dan juga sah di sisi undang-undang. Dan juga macam customer ni tadi, kepada anda yang ada masalah bebanan untuk renew ataupun untuk tebus barang kemas daripada kedai pajak, call kami. Kami beli surat pajak anda dengan harga tinggi. Kita bantu anda tebus barang tu keluar, barang kemas sudah keluar, jual kepada kami. Depan-depan kami bayar. Kita tak bertangguh punya. Urusannya pun mudah. Tak perlu kulu-kulik. Call, hantar saja gambar surat pajak kepada kami. Kami nilaikan berapa sepatutnya anda dapat. Okey? Jangan lupa like, share, follow lah Kudani Jewels punya social media. Senang nanti nak tukar emas dan juga surat pajak kepada tunai. Baik. Jaga diri, perhiasi peribadi. Assalamualaikum.